Dekat Melaka pun boleh mancing buaya tau. Lain macam. Cuba korang tengok macam mana aku pancing buaya. Itu dia. So berada dekat Efamosa Safari ni, dia ada satu lagi dipanggil Crocodile Kingdom. Masuk ke kawasan yang berekon ni, kita boleh nampak buaya daripada bawah. Selalu tengok suasana macam ni macam di Aquaria kan. Tapi dekat Efamosa Safari Melaka ni, dia punya Crocodile Kingdom je kita boleh tengok macam tu. Kita berada di bawah air yang kita nampak buaya-buaya ni tengah berenang lah. Ada yang tengah berenang, ada yang tengah lepak dekat dalam tu, santai-santai macam tu. Satu view yang lain untuk tengok buaya lah. Selalu kita tengok dekat atas, kali ni kita tengok daripada bawah. Memang menarik, sebab tu korang kena datang sini. Sampai dekat feed station ni, korang boleh bagi makan dekat buaya ni. Bagi pancing macam tu, bagi dia makan macam tu. So bolehlah experience macam mana kuatnya buaya-buaya ni makan lah. Memang menarik. Dulu last time aku sampai kat sini tak ada tau benda-benda macam ni. Tapi bila dah ada sekarang ni, menarik lah untuk kita berada di Safari Melaka ni. Nak tengok apa lagi ada? Komen sambung bro.